Ya, Cik. Yelah, terima kasih. Okey, sama. Assalamualaikum. Salam. Wah. So, Customer mana Cik? customer Singapore. Pakcik Oh. dari Singapore. Dekat Yishun. Apa Yishun namanya? Yishun. Ha. Wah. Sebenarnya Bedok. Ni Yishun. Oh. Singapore. Saya dah kena hafal dah sebab customer Singapore dah mula bertambah. Customer kau ramai dah. Singapore. Saya dah kena hafal. Oh, ni ke Gudang Bojan. Banyak acik yang datang ni macam pening. Geng, ini Tapi dia dah ini berapa kemah sampai sana tu, barangnya dah sold tau. Bye. Waalaikumsalam. Jumpa lagi. Sold. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tu ada appointment dengan kau ke? Anti Chinese jajan. Oh, ni sold. Sul. Alhamdulillah. Ni pun acik dari Bera. Yang sana tu dari Bera. Yang kat dalam Pak Yani dah sold sofa juga. Oh, ni pun geng, kalau korang tengok ada stiker petak-petak macam tu kan. Petak-petak macam ni, petak-petak ni. Ini dah sold. Aram bertanya, "Bos, dah lama ni tak tunjuk satu-satu barang apa segala geng." Sebenarnya barang yang Bojan supply banyak, cuma tak cukup sebab kita berniaga makin lama, customer ni makin ramai. Bila makin ramai, repeat pun makin ramai. Ni je tengah deal ya. Dari Bera Pahang.